Assalamualaikum guys. So kembali lagi dalam video memancing aku. So kali ni aku nak share satu uh, pengalaman. Aku pergi mancing dekat salah satu tempat spot yang pasal paling best lah dekat Penang, iaitu dekat kapal Jepun ya, kapal Jepun yang karam. Kami waktu ni berempat, termasuk dengan awak-awak dan juga tekong. Jadi 6 orang semuanya. Kami actually pergi ni dah lama dah. Okay, ni pengalaman aku sebelum aku kahwin lagi. Jadi pengalaman ni aku lama dah aku simpan dan aku tak buat video sampailah ke hari ni. Jadi hopefully hampa enjoy. Jadi setibanya waktu kami nak bergerak keluar daripada Muara. Jadi Muara ni dekat kawasan itu Pematang dan Malak, ataupun lebih spesifik lagi dekat kawasan Binjai. Okay, Binjai ni dekat kawasan selatan Pulau Pinang. Okay, dekat Penang Island tu, kat pulau tu, dia belah selatan lah, dekat dengan airport. Setibanya kami sampai dekat spot tu, di pertengahan jalan kami singgah dulu beli apa orang kata sotong daripada pemancing ni lah, untuk candak sotong ni. Kami trade in sotong dulu, lepas tu kami pergi ke spot lah. Dan setibanya di spot tak ada berapa minit, kami terpaksa patah balik sebabkan cuaca tak mengizinkan. Ribut mula melanda di bahagian pulau, jadi kami terpaksa pulang lah, cari tempat berlindung. Jadi kami singgah dekat kawasan Pulau Kendi. Pulau Kendi ni kalau boleh nampak lampu hijau ni, ni lah kawasan depa tu, candak sotong. Dan kemudian kami cubalah mancing kat kawasan tu menggunakan teknik bottom. Naiklah seekor ikan yang pertama, iaitu ikan jenaha. Jenaha ni boleh tahan saiz juga. Dapat juga kami start ikan setelah lama mencari. Jadi lepas pada strike tu, kami disidai dengan lama sampailah ke pagi. Okay, memang tak ada hasil langsung lah. Jadi bila tiba waktu pagi, kami tengok cuaca pun dah okey. Kami pun beredar mencari spot yang lain lah, tapi bukan kawasan kapal Jepun tu. Jadi adalah tukun dekat sekitar sana. Kami singgah kat situ untuk memancing. Bolehlah naik ikan kerapu, jenaha, ada juga. Pada waktu tu agak meriah lah kan, boleh dikatakan meriah. Jadi kalau hampa tengok dalam video ni, macam-macam kami cuba dapatkan ikan, macam-macam teknik lah. Ada bottom, ada gunakan Apollo dan sebagainya. Jadi kebanyakannya kami menggunakan udang hidup dan juga udang lipan lah, udang lipan, mantis shrimp. Waktu tu aku first time pergi main tengah laut ni kan. Orang kata, aku pun tak tahu game dia macam mana. Jadi aku try main jigging daripada semalam sampailah ke pagi ni. Apa pun tak boleh guys. Okay, mungkin teknik jigging aku salah, mungkin jig yang aku gunakan tu tak bersesuaian dekat kawasan tu. Takut tali sekali tu. Down sekali. Kali.
tolong support. Eh. Satu besi. Jangan. Di saat aku tengah nak main G, orang lain tengah duk gasak guys. Aku ni boleh dikatakan hangit lah pada waktu tu. Okay, kumpar berdarah. Sampailah kami dekat tengah hari tu, kami pun dah berpindah dari spot ke spot sehingga kami tiba kat kawasan Pulau Rimau. Jadi kat Pulau Rimau ni aku tengok ramai yang naik AB, naik kayak dekat kawasan sekitar pulau tu. Mereka boleh juga strike macam ikan. Tapi aku macam biasalah, kumpau. Jadi bila dah tengah hari tu, kami pun bergerak pulang dengan hasil yang tak seberapa lah, sebabkan cuaca tu tak mengizinkan. Jadi sampai situ saja video aku kali ni. Assalamualaikum guys, jumpa lagi di video akan datang.